Minyak kita dah keluarkan. Kat sini ada habuk besi. Okay, Assalamualaikum. Ini ada sebuah Suprema S. Dia ada masalah gearbox. Masuk R dengan D tak jalan. Jadi kita buka oil sum dia dan jumpa habuk besi. Okay, mari sini tengok. Okay, kat sini kau boleh nampak kat sini ni habuk besi dia. Kat belah sini ada habuk besi dia kat sini dengan kat oil sum lah. Minyak dia pun dah hitam lah kalau korang boleh tengok. Okay, sekarang ni minyak dia. Minyak dia dah hitam. Kalau korang tengok kat sini ada habuk besi lah kan. Nampak yang berkilat-kilat tu habuk besi lah. Habuk besi dia banyak tu daripada secondary puli lah. Okay, kirang saja untuk tukar minyak gearbox ni dalam 20,000 km. Kalau filter 40,000 km. Okay, kalau korang ada masalah kereta jerking, tak apa masalah gearbox, korang datang ke Transmatic Automotive Session 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan jangan lupa follow kita punya page Mechanic Transmission.